Dia ini untuk adik macam ni. Macam ni. Assalamualaikum, berjumpa lagi dalam Wawak Studios. Hari ni ada rezeki aku nak share satu tempat sarapan. Pagi-pagi dah makan kambing, kambing bakar. Jadi aku pun tak tahu, aku first time. Aku dah sampai, kedai dekat belakang ni. Jadi tanpa membuang masa, kita sebelum tu jangan lupa lah untuk subscribe, like, komen dan share. Aku ringkas-ringkas je pagi ni. Jom, mari kita. Ni kedai area BBU. Nampak? Dapur Tok Mah 7.30, 12. Tapi katanya dah buka malam. Kalau lambat boleh naik train lah kat sini. Train ni jalan ke bang? Jalan ke buat cantik? Oh, berjalan. Buat round. Ni sate pun ada. Jom try apa yang ada. Kat sini so far parking orang kena cari lah, tapi rasa okey lah kot kalau pagi kawasan dia. Jadi kat sini tempat makan dia besar. Boleh makan kat sini ataupun boleh makan dekat atas yang dekat dapur Tok Mah tu. Tu. Pagi-pagi dan tak pisang goreng. Pisang goreng. Cecah ni lah. Mbak. Teka dengan apa? Teka dengan kami makan. Teka dengan kami makan satu. Yang sandwich tu buat macam ni. Masuk kaki satu. Masuk kaki satu. Ni pun ada kat Ada. Boleh lah. Try. Okey, ini buat satu. Dah. Air TO kosong tak? Suam. Alhamdulillah. Nombor 12 makan, nombor 12. Satu saja. Air satu je. Okey, tanpa membuangkan masa. Untuk kuih tadi, aku nak review ni je. Sambal kicap dengan pisang goreng. Pagi-pagi dah angkat pisang goreng. Ini betul-betul ikut waktu Antartika ni. Bismillah. Pisang goreng ni walaupun dah sejuk, tapi dia punya rangup dia sedap. Tapi watak utama dia ni, korang kena try. Sambal kicap dia cukup rasa. Manis, masin, pedas. Ni sedap Sambal kicap dia sedap. Sedap sangat sambal kicap dia. Okey. Ni si ambang bagi sambal hijau. Aku rasa ringkas-ringkas. Ni bismillah. Sekarang saya dah mie dia
Rasa mi standard lah. Sedap untuk makan. Kita nak campurkan si ambeng ni kena gaul-gaul. Kalau kat tempat aku panggil mi ni mi bodoh. Tapi bodoh-bodoh pun sedap. Lah orang dulu kan dengan campur dengan sambal ni. Lepas tu dia punya ni lah. Ni yang nak rasa ni. Kambing dia. Bismillah. Kambing yang aku dapat ni sejuk sikit. Tapi alhamdulillah masih lembut dan sedap. Perapan dia sedap. Jadi kita gaul dengan sambal tadi dengan nasi. Bismillah. Ikan ambang ni, itulah keunikan dia. Gigit ekor. Selalu kita makan kombinasi nasi ambang, dah sedap lah. Datangnya kambing dia ni, ya Allah, melengkapkan sajian ni. Tanpa membuang masa. Sambalnya sama lah, macam sambal goreng dia yang sama. Tapi untuk nasi empet dia hanya letak serunding. Serunding yang sama letak dekat nasi ambang tadi. Jadi kita try. Beza dia lah. Sambal kacang yang nasi lontong kering kan Johor memang tak lepas daripada ni. Terlenyekkan serunding kelapa dia sedap. Tak masin sangat. Dia tara-tara sedap. Dia kat sini dah bayar apa semua. Dia akan panggil nombor. Jadi kau kena ambil sendirilah makanan dengan air. Bismillah. Nombor 18, angka nombor 18. Sambal kacang dia agak manis sikit. Tapi boleh dimaafkan. Kambing ni memang kombinasi lah. Dia jadi pelengkap lah. Dia memang pagi-pagi dah nyak kambing ni. Mak. Ni ada ni sikit mak. Tapi dia tak terlalu lezat. Mungkin sebab dah sejuk sikit. Sebab perapan kambing dia pun ada manis sikit. Jadi memang kena, nak sedap orang memang kena campur dengan sambal dia sekali. Sambal goreng. Sambal goreng dia sedap. Aku ada satu menu. Sekejap lagi aku review sebab belum siap lagi. Aku sambung makan dulu. Okay? Okay. Kita lepas tadi. Sofa sup. Sup pakai ayam ni tadi. Rasa tara-tara. Masin sangat. Budak-budak boleh makan. Sebab kadang masin-masin sangat ni potong kan. Tapi untuk English breakfast, yang aku suka effort dia lah. Bersungguh. Kadang tu orang yang meniaga ni letak tak apa-apa dengan apa kan. Jadi so far okey lah untuk dia punya apa yang dia bagi. Roti macam biasa. Hash brown ni sebenarnya biasa je. English breakfast ni rasa dia rasa-rasa biasa je. Cuma cara dia goreng macam ni kan. Nombor 21 makan, nombor 21. Sekarang ni sedap sebab apa-apa rangup. Panas. Terus saya dapat 2. Sosis yang apa dia? Sosis yang ada cheese. Yup. Nak rasa scramble dia. Bismillah. Nombor 21
Scramble dia ni rasa sedap lah. Rasa buttery. Dia tak masin. Ni baru sedap. Tak payah letak macam-macam. Dengan butter je. Untuk dia punya macam sayur ala coleslaw ni pun rasa standard. Black beans ni pun rasa standard. Cuma bagusnya kat sini dia punya teknik goreng dia bagus. Roti pun tak over. Bakar sangat. Sedap, ada rasa bakar dengan dia punya butter tu. Tapi yang win kat sini telur dia. Serius, telur dia sedap. Sedap gila. Cair di mulut tu memanglah sebab dia dah cair. Dia punya kombinasi rasa telur dengan butter tu sedap gila. Jadi aku pun nak habiskan video aku kat sini. Terima kasih kepada korang yang masih tengok sampai habis. Teruskan menyokong aku dengan subscribe, like dan share. Semoga aku dapat berkongsi rezeki lagi ke pot-pot yang lain untuk aku lebih bersemangat untuk review. Kita tutup dengan sopan terakhir. Tak mestilah sopan terakhir dengan ni lah, ni win weh. Sedap gila. Try big breakfast. Mantap ni. Bismillah.